Kisah senapang model baru Tanah Donzen. Saksikanlah! Yang tadi tu bom api model terbaru ke, cikgu? Yang tu ialah jenis senapang yang mekanismenya sama macam memasap yang Ninja pakai selama ni. Sekarang ni, saya tengah buat kajian yang berkaitan dengan senapang bom. Ninja muda Dokutake pun mesti tengah cari senapang tu. Ya. Senapang bom ni tercipta dengan adanya peluru yang memang terletak kat dalam yang telah disumbat dengan serbuk api. Cuma masalahnya ialah semasa letupan tu akan terjadi nanti, kita gunakan serbuk api hitam seperti yang kita semua selalu biasa gunakan tu. Memang susah nak buat supaya dia meletup selepas ditembak. Sebab serbuk api hitam takkan meletup hanya dengan tindakan pelanggaran. Oleh sebab itu, saya telah cipta sejenis senapang yang mempunyai sejenis alat yang membuatkan peluru itu meletup selepas satu masa yang dah ditetapkan. Kalau nak, kamu berusahalah dengan kekuatan sendiri. Oh, sudahlah. Kamu tak payah nak gelabah. Yang tu cuma buat temikai je. Bom yang sebenar tu kan? Itu dia, kat sana tu. Jom cepat. Alamak, pelajar Dokutama dah pergi dulu. Rantara, kiri baru. Syazaiman. Budak-budak kelas Akumi lah. Mereka datang dari utara untuk tolong kita tu. Kita akan kalahkan budak ninja muda sekarang. Doku muda lah. Cepat kawan-kawan. Alamak, susahlah macam ni. Saya dah tak tahu yang mana satu yang tiruan, yang mana satu asli. Yang asli dan yang tiruan dah bercampur aduk dah pula sekarang. Yang tiruan pun dah bercampur dengan yang asli. Tak apalah. Awak semua ambil satu yang kamu semua suka dan bawa balik. Dah senang cerita. Pelajar Dokutama pun dapat ke? Saya ambil satu ya. Jumpa lagi lain kali. Terima kasih. Tunggu dulu. Cikgu, kenapa tak hentikan mereka tu semua? Biarkan jalan mereka tu. Sudah, jom kita balik. Sudahlah tu. Ambil peluru tu cepat dan lari sampai ke sekolah. Hapozai tengah menuju ke sini dan bakal melepaskan anak panah api. Bagus wahai ninja muda Dokutake yang comel. Dengan bom api ini, kita boleh letupkan sekolah ninja dengan sekaligus. Dan lagi, dengan adanya laporan istimewa Fuuki ini, kita boleh tahu kat mana sekolah ninja tu berada dengan senang sekali. Bagus sangat tu Fuuki. Awak dah berjaya akhirnya. Ayah. Halakan panah api ke sekolah ninja dengan cepat. Sasaran kita ialah gudang bahan api tu. Tengok tu. Ada bom terbang ke atas kepala kita lah sekarang ni. Tembakan yang terakhir sekali. Tembak! Jom kita pergi melawat hasil serangan kita tadi ya. Tuan Pengetua! Kamu semua dah balik sekolah ya? Tuan Pengetua? Betul lah apa yang Cikgu Yamada pernah beritahu saya. Ada 3 biji bom telah terbang ke sini. Semuanya dah dihalakan ke bilik air. Tapi tak ada satu pun yang meletup daripada tadi. Kenapa ni? Kenapa sekolah ninja tu tak terbakar langsung pun saya tengok? Fuki, awak ni biar betul. Peta yang awak bagi ialah peta gudang bahan api sekolah ninja ke? Yang tu sebenarnya peta. Sebenarnya peta yang saya dapat ialah peta bilik air sekolah ninja aja. Oleh itu, saya terpaksalah tulis gudang bahan api kat peta bilik air. Fuki! Ya, saya.
Sasaran kita tu memang sangat tepat, tahu tak? Tapi tak meletup-letup pun daripada tadi. Betul ke apa tadi boleh dipercaya, Fuki? Sebenarnya... Awak tengok tepat kat mata saya ni. Ya. Oh, macam tu rupanya. Patutlah cikgu sengaja biar mereka semua datang melawat, kan? Tapi bahagian-bahagian penting satu pun tak tunjuk pada mereka. Rajaan kita dah berjaya. Tapi Cikgu Yamada, kalaulah ninja muda Dokutake memiliki bom yang sebenarnya, tu memang berbahaya kan Cikgu? Kamu semua janganlah risau ya. Yang ninja muda Dokutake bawa tu dan yang kamu semua bawa ni semuanya bom tiruan. Semua bom yang asli telah diambil oleh Rikichi masa kat sana. Dia tu memang seorang ninja yang hebat kan? Tuan Pengetua pun memang suruh saya bagi kesemuanya pada Rikichi supaya bahagian sekolah ninja muda cepat sampai ke sini. Habis tu, kenapa susah payah suruh kami bawa balik yang tiruan ni pula ya? Maaflah ya. Kami memang tak nak buat macam tu pun. Tapi sebab nak tipu Dokutake, kami terpaksa berlakon macam tu. Kamu ketiga tadi ada terjumpa dengan pahlawan yang rambutnya macam ketam kan? Saya dengar dari Cikgu Dozen yang orang tu sebenarnya ialah Abang Rikichi yang tengah menyamar. Si ketam tu ke? Ketam tu ialah Rikichi sebenarnya. Hai, macam mana Encik Komat sudah kenal si ketam tu pula? Ya, masa saya tengah mengejar kamu semua kat puncak Gunung Shiwatake, saya ada terserempak dengan si ketam tu. Dan yang ini saya bagi satu untuk sekolah ninja muda ya. Jadi yang tu bom yang asli lah. Ada satu saja yang dia kongsi bersama dengan kita kan? Cis, Rikichi, ni nak bapak dia berhutang budi dengan dia ke? Habis tu, apa jadi dengan bom tu ke Matsuda? Saya ingat dah tak nak pakai lagi. Jadi saya campak je lah kat situ. Dah tutup. Ada. Saya harap mereka semua tu tak ada yang tercedera. Jumpa lagi ya. Ninja-ninja muda tahun 1 kelas Akumi.